Assalamualaikum. Hari ini kita akan view banglo setingkat di Mahkota Hill, Tasik Senangin, Lenggeng, Negeri Sembilan. Jom kita tengok kawasan sekitar, okey. Okay, kiri ni adalah tanah orang, tanah ada owner dan ada rumah jugalah. Sekeliling pun ada jalan, ada rumah. Sebelah kanan ni pun tanah orang juga. Kita tak tahu lah siapa owner dia. Depan tu ada jalan. Okey, jom kita masuk dalam unit ni, tengok macam mana. Okey, banglo ni dia mempunyai 3 bilik, 2 toilet. Okey, dengan keluasan tanah 4000 square feet. Dengan bukaan 50 darab 80 lah. Okey, tengok kawasan tanah dia. Memang agak luas dan somehow terjagalah. Sekarang kita tengok bahagian luar dahulu. Okey, ini sebelah kanan rumah lah. Okey, daripada dinding ke pagar ni ada lebih kurang dalam 5 ke 10 kaki lebih lah. Jadi kalau nak extend ke apa in future memang tak ada masalah. Okey, ini pula bahagian belakang dia. Bahagian belakang tu ada rumah-rumah. Lepas tu unit ni dia dah siap awning lah, dia dah bagi awning. And then dekat pagar ke rumah ni jarak dia dalam 10 kaki. Jadi kalau nak extend ke belakang, nak tarik semua tak ada masalah. Kalau tak nak extend pun tak apa. Mungkin ada yang jenis suka bercocok tanam, suka pelihara binatang ke. So memang okey lah kawasan ni. Okey, yang ni sebelah kiri rumah. Di mana sini ada jarak 5 kaki daripada dinding ke pagar lah. Okey, rumah ni also datang dengan aircon lah. Kalau boleh nampak sebelah kiri ni, ni ada aircon. Ada pipe semualah. Okey, ni kawasan bahagian depan lah. Okey, jom kita masuk dalam rumah pula lah. Okey, rumah ni dah ada fully grill lah. Boleh nampak grill dia. And also rumah ni fully tiles. Nampak? Fully tiles. Lengkap semua. Ada kipas, ada lampu. Grill memang penuh lah. Nampak tu grill dia. Kat pintu pun ada grill. Kipas. Ni tiles dia. Ni bahagian dapur lah. Dapur dia ada tabletop. Memang dah owner dah buat lah. Memang cantik dia dah buat. Kat dapur pun dia dah pasang grill ni. Nampak ni. Cantik. Okey, jom kita masuk dalam tengok yang lain-lain pula lah. Okey, ni dia punya tabletop tadi. Memang cantik. Okey, ni kawasan dalam rumah lah. Ada tas, ada lampu, kipas semua again. Okey, ni bahagian bilik. Dan itu adalah master bedroom. Jom kita masuk master bedroom dulu, okey. Okey, ni kawasan dia lah. Ni kawasan master bedroom. Boleh tengok macam mana. Ada kipas. Ada lampu, ada grill, fully tiles. Okey, nampak tu ada aircon juga. Jom kita tengok sekitar. Okey, ni dia punya view lah. Agak luas. Memang boleh muat lah. King bed pun boleh muat. Tak ada masalah. Boleh letak almari juga. Okey, jom kita masuk ke dalam toilet dia pula. Okey, kita boleh tengok toilet dia pun agak luas dan agak selesa jugalah. Next, jom kita tengok bahagian bilik pula. Okey, yang ini adalah bilik pertama lah. Ini, okey, yang ini bilik kedua. Yang ini adalah toilet sharing. Okey, jom kita tengok bilik yang kedua. Okey, bilik ni pun sama, agak besar. Ada kipas, ada lampu. Boleh nampak tu kan. Okey, fully tiles juga. Memang selesa. Okey, unit ni pun ada grill juga. Nampak tu. Jom kita tengok bilik pertama pula. Kat sebelah sini je. Basically dia lebih kurang je sizing dia. Dan sama juga. Ada lampu, ada kipas, ada grill. Lebih kurang je. Okey, ni pula kawasan dining hall dia. And kat sana tu adalah living hall dia. Okey. Kalau ada sebarang pertanyaan atau nak viewing, okey, boleh Roger, okey. Alright, thank you.